kepada rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Kami sudi. Marilah kita bersama-sama memastikan pindaan ini dapat diluluskan dan menjadi satu undang-undang yang lebih inklusif, lebih adil dan melindungi hak warga negara Malaysia di mana sahaja mereka berada. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang dan oleh sebab mengikut perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang kedua dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli Majlis Dewan ini. Maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 46(5), saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Loceng akan dibunyikan 2 minit. Kemudian saya akan bagikan 3 minit waktu tenang. Ada kawan-kawan yang masih di parking lot. Kemudian saya akan masuk ke dalam. Kemudian keluar balik lepas 2 minit kita undi. Silakan bunyikan loceng sekarang. Manakala pemerhati ialah Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah Limbang. Dan blok G, penghitung undi ialah Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan Kota Baru. Manakala pemerhati ialah Tuan Adli bin Zahari Alugajah. Inilah keputusan pengundian. Yang bersetuju ialah 206. Yang tidak bersetuju 1. Yang tidak hadir mengundi 14. Jumlah yang mengundi 221. Yang seorang itu tidak dapat mengundi kerana dalam tempoh pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini melepasi 2/3 dan dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Majlis dalam jawatan kuasa. Ada undi kedua ke nak? Sebelum Fasal-fasal 1 hingga 12. Okey. Pasal-pasal 1 hingga 12 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang dan oleh sebab mengikut perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang ketiga
dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli Majlis Dewan ini, maka mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 465, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. (206) keputusan pengundian yang bersetuju 206, tidak bersetuju 1, tidak hadir 14 dan jumlah yang mengundi 221 kerana seorang masih dalam pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan luluskan sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Yang berhormat, sebelum saya tangguhkan mesyuarat hari ini, saya ingin mengalu-alukan kehadiran